bersama insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة صدق الله العظيم. إذا وقعت الواقعة, apabila berlakunya hari kiamat tersebut. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan perkataan idza. Perkataan idza di dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan kepada keadaan yang tiba-tiba ataupun mengejutkan. Maknanya pada sesetengah tempat lah. Of course, maknanya Quran ini dia sangat unik kerana setiap huruf pun, contoh macam huruf ba, kan, di satu tempat dia membawa makna yang berbeza, di tempat yang lain dia membawa makna yang berbeza. Contoh saya sebutkan Bismillah, maknanya ba merujuk kepada isti'anah, maknanya kita memohon bantuan Allah untuk mempermudahkan urusan kita dengan kita membaca Bismillah. Jadi ba juga ada makna-makna yang lain, ilsaq, musahabah dan sebagainya. Jadi huruf-huruf ataupun perkataan-perkataan Al-Quran walaupun pada satu-satu tempat kadang-kadang digunakan untuk keadaan tertentu, pada keadaan yang lain dia tak digunakan pada dengan perkara yang sama. Itu perbezaan yang menunjukkan kepada keunikan Quran. Jadi pada sesuatu tempat iza ini merujuk kepada keadaan tiba-tiba ataupun mengejutkan. Maknanya bila disebutkan iza waqa'atil waqi'ah, jadi ketika ataupun apabila berlakunya kiamat, dan of course kita tahu bahawa kiamat itu walaupun dah ada maknanya tanda-tandanya, tetapi hujung kepada berlakunya kiamat itu adalah berlaku secara dalam keadaan manusia tidak mengetahui bilanya, menunjukkan kepada tiba-tiba lah, kan. Baik, waqa'atil waqi'ah bermaksud kejadian, maknanya hari kiamat, sebab perkataan waqa'a maknanya sesuatu peristiwa, event yang tidak dapat ditolak ataupun yang tidak tertolak dengan apa jua bentuk penolakan. Sebab balik kepada makna waqi' di sini, waqa'atil waqi'ah, waqa'a itu menunjukkan, pertama ia merujuk kepada ketajaman ataupun pukulan yang kuat. Baik, sebelum saya bahaskan perkataan-perkataan dalam Al-Quran, dia ibarat macam kalau kita sebutkan contoh makanan lah, walaupun tengah puasa kan, nasi lemak contoh, kan. Jadi nasi lemak ni main dia adalah ada nasi, sambal, timun, telur, telur rebus dan juga ikan bilis goreng. Tapi nasi lemak ni dia ada yang sambal sotong, ada yang maknanya ayam goreng. Jadi perkataan dalam Quran ni dia ada satu perkataan yang main, dan bila kita mendalami perkataan tersebut, dia akan ada makna secondary meaning, akan ada makna tambahan. Dia masih lagi nasi lemak tapi dia tambahan tadi, flavor tadi ataupun dia tambahan lauk-lauk yang lain. Jadi makna waqi'ah itu, kalau kita tengok terjemahan dia tu, yes, memang ia merujuk kepada kiamat, sesuatu peristiwa yang terjadi kiamat. Tetapi nak kita memahami lebih dalam, kita kena cari apa flavor dia tadi, apa lauk-lauk tambahan. Bila kita makan pun, bila ada lauk tambahan lagi sedap kan. Jadi begitulah maknanya, untuk nak sedap dalam perbincangan ni kita kena balik untuk memahami dari makna asal kan. Waqi' bermaksud ketajaman. Tajam ni ia digunakan oleh orang Arab dulu
pada lembing ataupun pedangnya. Ini disebutkan perkataan waqi'. Dan juga waqi' ni menunjuk kepada pukulan yang kuat. Kalau orang dulu-dulu dia basuh baju kan dekat sungai tu, dia ketuk apa kain itu, ketuk itu dia panggil waqi'. Bahkan orang yang mana terseliuh ataupun dia rasa sakit selepas pukulan tu disebut waqi'. Ini kalau orang yang qaf ni diguna ga, kita waqi'. Yang ni tangan aku mana terseliuh disebabkan mungkin terkena satu pukulan yang kuat dan sebagainya. Waqi' juga digunakan tersebut mauqi'. Yang ni menetap ataupun meninggalkan kesan. Mauqi' ni antara maknanya adalah laman web kan. Laman web ni kita meninggalkan jejak kan, dekat laman web. Jadi disebutkan waqi' itu menunjukkan kepada meninggalkan kesan. Dan bila disebutkan waqi', ini menunjukkan kepada waqa'an makruh, digunakan kepada sesuatu event ataupun peristiwa yang besar yang berlaku, perkataan waqi'. Jadi bila kita gabung maknanya, idza waqa'atil waqi'ah, maka ia menunjukkan kepada peristiwa hari kiamat itu datang, maknanya seperti mana satu pukulan yang kuat yang akan meninggalkan kesan yang besar, bukan pada satu-satu tempat sahaja tetapi seluruh alam. Jadi bila kita memahami satu perkataan dengan flavor dia tadi, kita akan dapati dari sudut dia akan ada perbincangan ataupun penambahan dari sudut kefahaman. Bahkan waqa'atil ini disebut, kalau dalam siapa yang biasa familiar dengan bahasa Arab, dia adalah dalam bentuk fi'lul madhi. Dengan makna dalam bahasa Inggeris, kita kebanyakan kita mana berbahasa Inggeris, simple Englishnya disebutkan past tense. Ini kenapa Allah sebutkan tentang kiamat ni dalam bentuk past tense, sedangkan kiamat ni kita tahu belum lagi berlaku. Jadi kadang-kadang dalam Quran bila disebutkan dalam bentuk past tense, fi'il madhi, sesuatu yang telah berlaku walaupun ia belum berlaku, untuk menunjukkan bahawa ia akan berlaku seperti mana ia telah berlaku. Contoh bila kita katakan kelas tadi start pukul 9.30 maka kita faham, kita yang melalui fasa mana kita masuk tadi pukul 9.30, kita tahu bahawa ia telah berlaku. Tak ada siapa yang boleh menafikan bahawa ia telah berlaku ataupun ia berlaku pada waktu tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hari kiamat dengan bentuk past tense untuk memberikan penegasan ketika mana berlakunya hari itu nanti, maka tidak ada siapa yang boleh meragukan, menolak, yang kita sebutkan tidak dapat tertolak, ianya berlaku seakan-akan ia sudah berlaku kan. Jadi itu uniknya Quran. Bahkan bila disebutkan dalam bentuk past tense, waqa'at ini merujuk kepada kedekatan ia berlaku. Contoh bila kita orang qomat, qad qamatis salah. Qamatis salah ni juga bentuk past tense. Tapi adakah orang dah solat? Tak solat tapi menunjukkan dekat dah nak solat. Bila dah qomat tu maknanya dah lepas habis qomat, mana bolehlah bangun berdiri kan. Bahkan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan al-waqi'ah, alif lam. Alif lam untuk menggambarkan peristiwa ni adalah peristiwa yang tersendiri ataupun yang khusus. Yang khusus dengan makna dia tidak ada sejarah pernah berlaku. Dia berlaku al-waqi'ah pada waktu tu, hari tu. Tidak ada yang berlaku sepertinya ataupun yang serupa sepertinya. Kalau kita nak gambarkan, kalau orang gambarkan dalam peristiwa waqi'ah, antaranya berlaku gegaran. Kita kata gegaran ni sama kot macam gegaran yang pernah berlaku kat mana-mana, Turki ke dan sebagainya. Maka jawapannya tak sama. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang pernah mana berlaku sepertinya. Kerana dia adalah khusus. Alif lam ni merujuk pada ma'rifah. Ini kata nama khas, menunjukkan peristiwa itu memang berlaku kedahsyatannya pada waktu itu saja. Tak berlaku pada waktu yang lain. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan al-waqi'ah ni, mana penjelasan al-waqi'ah ni juga disebut dalam ayat-ayat seterusnya. Apakah penjelasan kepada al-waqi'ah ni? Antaranya Allah sebutkan laisa liwaqa'atiha kadzibah. Jadi nak menggambarkan jadi tidak ada sesuatu yang boleh menolak
kejadian itu daripada berlaku, maka Allah sebutkan tidak ada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya apabila ia berlaku. Kadzibah, ia merujuk kepada mendustakan. Kadzib, kan? Tidak ada seorang pun yang boleh berdusta akan kejadiannya. Makna yang pertama iaitu ianya akan berlaku, dan ketika mana ia berlaku, tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan ataupun selamat daripada ketika mana ia berlaku. Ataupun makna kadzibah ni menunjukkan kepada tidak ada seorang pun yang boleh melambatkan atau menghalanginya daripada ia berlaku. Tadi kalau yang pertama, ia merujuk kepada ketika mana ia telah berlaku, maknanya tak ada siapa yang boleh mendustakan lagi, maknanya tak ada yang boleh menyelamatkan diri daripada peristiwa ia berlaku. Yang kedua bermakna kalau ia merujuk kepada sesuatu yang hampir ataupun dekat yang juga kita sebutkan tadi, mana tak ada orang yang boleh menghalangi ataupun nak melambatkan bilanya ia berlaku itu pada pengetahuan Allah. Tak ada orang yang boleh nak melambatkan, walaupun apa jua yang dia buat, dia tak boleh mana melambatkan ataupun menghalangi daripada ianya berlaku. Liwaqa'atiha, lam di sini, huruf lam liwaq, lam tu merujuk kepada waktu jadinya peristiwa tersebut. Kata Ibn Ashur, liwaqa'atiha, yakni tidak ada sesiapa pun yang dapat mendustakan waktu kejadiannya. Mana bila ia nak berlaku, ia akan berlaku seperti mana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Dan liwaqa'atiha merujuk kepada, kata Ar-Razi, merujuk kepada isyarat ianya berlaku sekali sahaja. Bermaksud bila berlakunya kiamat, datang, habis musnah alam, itulah maknanya pengakhiran. Dia tak adalah berlaku sikit kat tempat tu, sikit kat tempat ni, kan? Kemudian okey balik. Tak, itu bukan lagi kiamat. Sebab tu dia al-waqi'ah. Dia bukan sesuatu yang pernah berlaku, ada sejarahnya, kan? Walaupun mungkin ada yang kalau orang Aceh beranggapan bahawa tsunami itu ibarat macam kiamat, tetapi ia tak sama dengan al-waqi'ah, walaupun itu pun dah besar, kan? Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzabi bima kuntum takfurun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan ingatlah hari orang kafir didedahkan kepada neraka, lalu dikatakan kepada mereka, bukankah azab neraka ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Dikatakan lagi kepada mereka, maka sekarang rasalah azab siksa dengan sebab kamu kufur di dunia dahulu. Jadi Allah nak gambarkan masa akan datang, kan? Dari sudut bila mana mereka berdustakan kejadian itu, bila ianya berlaku, tak ada lagi pendustaan yang boleh dilakukan terhadap kejadian ini. Khafidatur rafi'ah, kejadian hari kiamat itu merendahkan dan meninggikan golongan yang taat. Itu dalam kurungan tu dia punya pentafsiran. Tapi itu salah satu kefahaman ayat lah. Ini kita boleh memahami dengan pelbagai bentuk kefahaman yang lain. Baik, makna khafidah ni merujuk kepada merendahkan. Merendahkan boleh jadi merendahkan secara fizikal, mana kita rendahkan badan kita. Dia boleh jadi juga membawa makna merendahkan suara kita, dan perlahankan suara. Sebagaimana Allah sebut wakhfid janahak, kan, ini kamu rendahkan sayap kamu dengan maksud kamu rendah diri, dan juga boleh membawa makna khafid. Dan makna rafi'ah menunjukkan sama, meninggikan, boleh juga membawa makna meninggikan fizikal, ataupun meninggikan status kedudukan yang membawa makna penghormatan. Sebab itulah pentafsiran pada ayat itu secara ringkasnya disebutkan meninggikan golongan yang taat. Okey. Kalau kita tengok khafidah ni merendahkan, jadi kalau kita sebut khafid, wakhfid tadi dalam ayat Quran pun ia merujuk kepada satu yang positif, kan? Mana kita rendah diri, kan, di hadapan ibu bapa, rendah diri maknanya di hadapan kaum keluarga, yang rendah diri bagus. Tapi dalam hari akhirat, pada hari akhirat, merendahkan di sini membawa makna negatif. Sebagaimana dalam surah Al-Ghashiyah Allah sebutkan tentang khasyi'ah.
khasyi'ahnya adalah khusyuk. Jadi khusyuk ni antaranya tunduk khusyuk kan. Jadi khasyi'ah dalam surah Al-Ghasyiyah dia membawa makna negatif, iaitu merujuk kepada orang yang tunduk malu. Dia tak boleh fikir apa dah selain daripada azab yang bakal dia alami. Itu makna khusyuk juga. Maknanya dia hanya fikir satu benda je. Kalau kita khusyuk dalam solat pun, makna khusyuk maknanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi dalam hari akhirat itu dia membawa konotasi negatif. Baik. Keadaan hari kiamat akan ada sesuatu yang direndahkan. Kita sebutkan khafidah. Ada sesuatu yang direndahkan. Kalau dalam terjemahan disebutkan golongan yang ingkar, maknanya kedudukan mereka. Tetapi tafsiran yang lain, pada hari kiamat itu sesuatu yang direndahkan adalah sesuatu yang sebelum ini tinggi. Kalau langit dilihat tinggi, mana dia rendahkan, dia jatuh mengempak bumi. Ataupun gunung ganang, tempat yang tinggi. Tetapi khafidah maknanya dihapuskan, maknanya tempat yang tinggi itu hilang, tempat yang tinggi. Jadi menunjukkan kepada musnah. Dan sesuatu yang ditinggikan kerana tersembur, maknanya rafi'ah, menunjuk kepada sesuatu yang tersembur keluar daripada bumi, ataupun kedudukan laut yang mana dia duduk lautan kan. Dia kita ibarat macam tsunami lah kan. Yang ni dia jadi ombak yang tinggi. Jadi itu makna khafidah. Sesuatu yang tinggi direndahkan, dan sesuatu yang rendah maknanya ditinggikan, menunjukkan keadaan yang kucak-kacir ketika mana berlakunya hari kiamat tersebut. Makna yang kedua, ia merujuk kepada apa yang disebutkan dalam terjemahan itu, iaitu pendusta kepada hari kiamat itu, orang yang ingkar itu direndahkan, manakala mukmin ditinggikan dari sudut kedudukannya. Dan pendustaan juga merujuk kepada pendustaan tadi kalau orangnya direndahkan, jadi pandangannya itu makna direndahkan. Pendustaan merendahkan kebenaran, kiamat akan dibuktikan dengan terzahirnya kebenaran. Maknanya orang yang mendusta dia merendahkan kebenaran. Bila Nabi SAW sebutkan tentang kiamat, sebutkan tentang azab, mereka bertanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya bila hari nak jadi tu, kan, nak jadi kiamat, nak jadi apa yang kau janjikan kami masuk neraka tu semua tu, kan, bila nak jadi bendanya. Jadi mereka merendahkan kebenaran tersebut, maka kiamat ini akan dibuktikan dengan terzahirnya bila berlakunya itu, maka dibuktikan tentang kebenarannya. Dan juga menunjukkan pada hari kiamat ni keadaannya, huru-hara tu dia merendahkan segala bentuk kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap bahkan ahli keluarga dan sebagainya. Dalam surah Abasa disebutkan bila berlakunya kucak-kacir kan, pada hari kiamat itu dah tak kenal dah ahli keluarga, tak kenal dah maknanya saudara mara, kawan dan sebagainya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in. Jadi setiap daripada diri itu dia hanya fikirkan tentang diri dia sendiri. Maknanya segala bentuk kecintaan maka dia rendahkan, maknanya tak ada gunanya, hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah yang ditinggikan, yang mendapat manfaat pada ketika itu. Baik, jadi didahulukan khafidah berbanding rafi'ah. Kenapa Allah tak sebut rafi'ah dan khafidah dulu? Didahulukan rendah ni sebagai bentuk penghinaan dan menunjukkan kepada jarak yang jauh dengan yang diberikan kenikmatan. Okey, kalau kita sebutkan contoh dunia kan, kalau Allah sebutkan rafi'ah kan, jadi mungkin kita faham tinggi, rendah. Tapi bila Allah sebutkan khafidah, maknanya dia jatuh ke bawah dulu. Dan orang ni rafi'ah ni bukan sekadar dia duduk. Kalau macam ni, orang yang jatuh dia dah berjarak kan dengan orang yang duduk biasa. Tapi rafi'ah menunjukkan kepada yang jatuh tu ke bawah betul. Maknanya yang ditinggikan adalah tinggi, maknanya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi susunan perkataan Quran itu pun dia mempunyai kefahaman yang kita boleh dapati daripadanya. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, idza rujjatil ardu rajja, ketika mana ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan. Jadi ini Allah dah sebutkan sikit berkaitan dengan apa yang berlaku pada ketika itu. Tadi dari sudut
bagaimana manusia berhadapan dengan itu, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan hari kiamat dan kebangkitan. Dan apa yang berlaku pada hari itu, waqa'ah yang berlaku pada hari itu, disebutkan bermula pada ayat yang keempat ni. Itu Allah sebutkan, semasa bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan. Iza rujjatil ardu rajja. Jadi rajja ini, kalau kita tengok dalam Quran kan ada sebut zilzal. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi apa beza zilzal pun disebutkan goncangan kan. Apa beza rujja dengan juga zilzal? Jadi rujja ini, kalau contoh kita ada air kan, air. Jadi kita goncang macam tu. Itu goncang kiri dan kanan. Maknanya itu rujja. Tapi kalau kita goncang macam tu, mana dari atas ke bawah, dia pusing habis, itu panggil zilzal. Mana rajja ni permulaan kepada zilzal. Rajja dia macam tu. Tapi kalau zilzal, kita habis, kau lebih semua. Rajja. Baik. Rajja, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan iza rujjatil ardu rajja. Rajja ini didatangkan dalam bentuk tanwin. Tanwin ni menunjukkan dalam bahasa kita sebagai kata nama am. Bila kata nama am, ia merujuk kepada kedahsyatan dan besarnya peristiwa tersebut. Saya bagi contoh. Kalau kita katakan contoh arahan keluar daripada Kementerian Pendidikan, contoh, ataupun pendidikan tinggi, contoh, pihak universiti mesti ambil berat terhadap pelajarnya. Jadi bila disebutkan universiti sahaja umum, maka ia merujuk kepada semua universiti kena ambil berat lah, sebab arahan itu kepada semua kan. Jadi tak kira lah daripada Sabah sampailah ke Perlis, maka semua universiti ni kena ambil berat tentang pelajar. Tapi kalau disebutkan secara spesifik, pihak universiti UKM, UPM contoh, ini kena ambil berat, mana dia merujuk pada khusus satu je. Jadi bila didatangkan dengan umum, maka ia menggambarkan keadaan suasana yang lebih besar. Jadi ini penting bila memahami Quran. Ia menggambarkan peristiwa ini, kenapa bahawa ia akan berlaku dan tidak ada yang sama sepertinya yang kita sebutkan tadi, penjelasan kepada waqiah, kerana goncangan ini akan berlaku pada seluruh dunia. Kan? Kita tengok hari ni, bila berlakunya bencana di mana-mana pun, dia hanya berlaku di tempat tersebut. Dan tak ada bencana yang berlaku, maknanya semua satu dunia merasai mana bencana yang sama. Tak pernah lagi berlaku. Kan? Maka sebab itu maknanya hari kiamat ni adalah hari yang tidak ada sejarah berlakunya. Tak ada orang yang pernah mengalaminya. Dan ia berarti liwaqa'atiha, datang maknanya sekali dan ia akan musnahkan semuanya. Imam Al-Qurtubi ada menyebutkan satu analogi yang menarik. Beliau menyebutkan bahawa keadaan hari kiamat ni ibarat kanak-kanak yang tantrum. Maka dia akan mengetuk-ketuk kaki dia duk dia ketuk-ketuk kakinya, membaling-baling barang yang boleh dicapainya, dan begitulah maknanya bumi ni diketuk makna berkali-kali, ataupun maknanya diketuk sekali tadi, dengan maksud tapi menghasilkan kesan yang sangat besar. Seperti kesan yang sangat besar dan pelbagai kesannya, seperti tercampaknya gunung ganang, musnahnya gunung, gugurnya bulan bintang, terkeluarnya maknanya ombak yang besar. Jadi sama ada dia datang berbentuk berkali-kali ataupun maknanya ketuk sekali, maknanya berlakulah maknanya kedahsyatan tentang hari kiamat yang boleh digambarkan itu. Baik. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung ganang hancur lebur dengan selebur-leburnya. Bussat ini membawa makna mencampur adukkan tepung dan minyak ataupun mentega. Orang nak buat kuih kan. Jadi bussat. Jadi bussat ini menunjukkan kepada bussatil jibal, terpisah menjadi sepihan kecil ataupun dia bergerak daripada tempat asalnya. Makna bussat dalam ayat ini, bussat yang pertama tu yang merujuk kepada kegunaan orang Arab, iaitu dia digunakan dalam mencampurkan aduk sesuatu tu, dia menjadi satu adunan. Bussati dalam ayat ini merujuk kepada
gunung ganang yang terpisah menjadi serpihan kecil, kan? Ataupun maknanya bussatil jibal, maknanya gunung tu dah tak ada pada tempat dia dah hilang. Okay. Jadi makna bussatil jibalu bassa, keadaan gunung yang tercabut daripada tempatnya, bukan sekadar tercabut tetapi dah hancur, lebur, hingga hilang kesan gunung tersebut kerana dia hancur dan bercampur dengan serpihan-serpihan yang lain. Kalau dia menjadi tanah, debu, maknanya dia menjadi campur, maknanya debu daripada debu tanah dan sebagainya. Dia tak nampak mana rupa gunung. Gunung, dan kita bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala bila sebutkan gunung yang hancur lebur, apa peranan gunung? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Naml, yatasaalun wal jibala autada, gunung adalah pasak kepada bumi supaya bumi ini berstabil. Jadi apabila bumi ini dah hilang pasak, maka seluruh isi bumi akan berterabur dan pelanggaran akan berlaku di antara satu sama lain. Bila mana hilang bumi, dah tak ada keseimbangan itu, maka dia bergoncang lah, kan? Dia dah tak stabil. Sepatutnya bumi itu stabil dengan adanya gunung, tapi dah hilang dia punya pasak je, maka berterbangan lah habis semua, berlanggar di antara satu sama lain. Fakanat haba'an mansura, bermaksud fakanat haba'an mumbassa, lalu menjadilah ia debu yang bertebaran. Mumbassa bermaksud bertebaran, seperti mana ketika mana kuda yang memecut laju, kan? Jadi debu-debu ni itu bertebaran, and it's scattered, kan? Dengan pelbagai arah. Jadi mumbassa itu digunakan juga pada keadaan berita yang tersebar, berita yang bertebaran. Jadi apabila berlakunya kiamat, maka gunung ganang menjadi debu, maka manusia tidak dapat melihat apa-apa. Sebab apa? Sebab debu bertebaran, kecuali yang manusia hanya nampak tadi yang kita sebutkan dalam surah Ar-Rahman, wa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan, yang manusia nampak ia ibarat maknanya satu merah, langit itu berdarah, kan? Nampak berminyak langit tersebut, kan? Seperti mana kemerahan wardah, bunga ros, menunjukkan kepada langit pun terbelah. Jadi menunjukkan bila mana bumi bergoncang, langit terbelah, itulah keadaan berlakunya kiamat bercampur habis. Yang ini berada dalam satu adunan. Sepatutnya asing-asing, dan masing-masing ada peranannya. Bumi, lautan, bintang, langit, jibal, gunung, tetapi bila berlaku hari kiamat, habis semua, berlaku chaos, berlaku pecah dan juga musnah. Dan apabila pandangan terbatas, suasana jadi menakutkan, kita tak boleh nampak ni, kenapa ni, kan? Maka apa yang akan berlaku, semua akan berlari-lari tanpa arah. Dalam Quran menyebutkan wa tarahum sukara wa ma hum bisukara, kamu akan nampak mereka ni lari macam orang mabuk, kan? Dia tak ada arah, bukan sebab mereka ni mabuk, tapi kerana kedahsyatan hari tersebut, semua lari. Bahkan bila disebutkan al-qari'ah, antara makna qari'ah ni adalah bertembung. Qara'a, yang ni maknanya accident. Maknanya accident itu akan berlaku antara manusia dengan manusia, antara mungkin bintang dengan apa-apa yang berada di atas bumi ni. Maknanya dia bertembung di atas satu sama lain. Dia bermula dengan gegaran, kemudian belahan, bahkan ada yang sebutkan makna belahan dulu, langit terbelah dulu, makna gegaran, kemudian bercampur aduk mana semua benda. Jadi sesuatu yang kita suka nak gambarkan, tetapi ia adalah sesuatu yang sangat dahsyat apabila digambarkan. Wa kuntum azwajan salasa. Ini saya tak jelaskan dengan panjang detail, tetapi nak sebutkan bahawa hari tersebut, bila tamatnya hari kiamat, datanglah hari Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan semula manusia. Dan bila mana dibangkitkan semula manusia ini akan terbahagi kepada 3 puak ataupun 3 kumpulan. Dan 3 kumpulan yang dinyatakan adalah kumpulan yang bukan berdasarkan zaman, tempat, bahasa, adat, ketamadunan dan sebagainya, bukan. Tapi Allah sebutkan bahawa ia adalah berdasarkan kumpulan Ashabul Yamin
ashabus shimal dan juga as-sabiqun. Di sini juga memberi isyarat bahawa pada setiap zaman itu adanya ashabul yamin, adanya ashabus shimal dan adanya as-sabiqun. Ini yang kita nak tengok minggu depan itu tentang as-sabiqun. Siapa as-sabiqun ini? Adakah kita pun boleh menjadi as-sabiqun? Kita bahaskan dalam minggu depan. Baik. Wa kuntum azwajan salasah. Di dunia yang menjadikan kita ashab adalah perkara-perkara. Sebab Allah sebut ashabul yamin, ashabul shimal. Bila kita sebut ashab ni, maknanya bersahabat. Di bersahabat ni menunjukkan kita ada common interest di antara sahabat kita. Kita satu sekolah, satu universiti, satu hobi. Jadi dia mesti ada kesamaan. Jadi kesamaan ashab ini adalah bergantung kepada iman dan amal soleh yang dibahagikan kepada 3 kumpulan. Wa kuntum azwajan. Baik, azwaj. Apa makna azwaj? Azwaj maksudnya pasangan. Tapi dalam ayat ini, bila kita sebutkan azwaj, biasanya dia merujuk pasangan ni 2. Tapi kenapa Allah sebutkan 3? Jadi pasangan ini, dia boleh jadi pasangan kerana adanya pertentangan. Contoh lelaki dan wanita, mana ada sifat fizikal dan ciri-ciri yang berbeza, maka dia boleh jadi pasangan. Di pasangan ini juga boleh dengan maksud azwaj di sini, dengan maksud mana pasangan yang kita ada persamaan tadi, yang menjadi ashab kita tadi. Juga boleh jadi pasangan. Kita kata bergu kan, main. Jadi juga ada persamaan kemahiran. Maknanya menjadi juga azwaj. Walaupun mungkin yang main tu sama-sama perempuan ataupun sesama lelaki. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan azwaj di sini menunjukkan kepada ada persamaan dari sudut sama, tapi mungkinlah ada beza-beza sikit. Contoh sabiqun dan ashabul yamin, mereka persamaan dari sudut masuk syurga. Tapi sudah tentu as-sabiqun itu lebih besar dari sudut kenikmatan yang dikecapi berbanding ashabul yamin. Ini mereka ada persamaan, tetapi kedua-duanya juga ada perbezaan dengan ashabul shimal ataupun ashabul mash'amah. Kan, shimal ini menunjukkan kepada golongan yang kiri. Jadi dia ada pertentangan dan ada persamaan. Dan perkataan salasah. Jadi kalau kita tengok, patutnya kalau ayat ni digambarkan wa kuntum salasata azwajan. Kalau kita nak sebutkan ayat biasa. Tetapi bila mana Allah sebutkan, kalau kita tengok terjemah pun kan, kamu pula menjadi 3 puak. Azwaj itu menunjukkan kepada puak ataupun golongan. Maknanya 3 tu dulu. Tapi seolah Allah kata, dan kalian ini terbahagi kepada golongan yang mana 3. Dia bukan satu ayat yang familiar kita sebut dalam bahasa Melayu pun. Tapi salasah ni dia ibarat satu kejutan. Iaitu wa kuntum azwajan, seolah bila dibacakan oleh Nabi SAW, kamu sebenarnya terbahagi kepada pasangan. So kita boleh faham kalau sahabat kita duduk dalam kasut sahabat dengar ni, adanya orang beriman, adanya orang yang kufur, kan? Tetapi bila Allah sebutkan salasah, dia macam satu 3, bukan 2 ke? Azwajan, kamu dalam kelompok, tapi bukan 2, tapi sebenarnya 3. Dia ibarat satu kejutan. Kerana apa? Kerana ia adalah pembahagian yang istimewa. Jadi kita balik kepada ingat bagaimana surah ini diturunkan selepas surah Taha dan juga selepas surah Maryam, apa keadaannya. So penting untuk kita memahami keadaan tu supaya kita tahu bahawa kenapa Allah sebutkan salasah, untuk memberikan satu berita gembira bagi mereka yang awalnya memeluk Islam, yang bersama dengan Nabi SAW dalam dakwah mereka. Baik, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Jadi orang yang mendapat kitab, maksud ashabul maimanah ni adalah mendapat kitab catatan dengan tangan kanan ataupun berada di kanan yang merujuk kepada syurga. Kanan ini menggambarkan kepada yamin, itu menggambarkan kepada kejayaan, kemuliaan, keberkatan. Dan masy'amah mendapat kitab catatan dengan tangan kiri, ataupun berada di kiri merujuk kepada neraka. Yang kiri menggambarkan kepada penghinaan dan juga kerendahan. Jadi insya-Allah ashabul yamin dan juga shimal nanti akan dijelaskan lebih lanjut bila sampai pada ayat-ayat yang menceritakan tentang pembahagian tersebut, insya-Allah. Baik. Jadi saya nak tengok ada soalan.
Ada soalan, adakah orang beriman boleh mengalami berada ketika mana kiamat berlaku? Okey, satu soalan yang sangat baik. Adakah orang beriman ini akan menghadapi kiamat? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sebutkan bahawa pada hari kiamat, sebelum berlakunya kedahsyatan hari kiamat itu, akan Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar angin. Hantar angin untuk mana mematikan orang beriman. Jadi orang beriman, dia tidak akan melalui hari kiamat tersebut. Tetapi, jadi kita jangan sangka bahawa orang beriman ni, mana kita dah beriman sekarang ni, mana kita takkan menghadapi hari tersebut. Kan? Tak, makna di sini orang yang beriman dengan yakin bahawa yang berterusan beriman, yang berterusan mempertingkatkan imannya, sampai kepada hari tersebut. Bila mana datangnya angin tu, mudah-mudahan kita lah orang yang juga kalau sampai pada hari tersebut, mana dimatikan dengan angin tersebut. Yang akan mengalami peristiwa dahsyatnya kiamat ni adalah hari orang-orang yang ingkar. Tak mestinya orang yang kafir, tapi ingkar. Dan ingkar ni boleh jadi ingkar dengan sebutan, ingkar juga boleh jadi ingkar dengan perbuatan. Walaupun mungkin kita tak ingkar pada sebutan, takut kita tergolong maknanya dari sudut ingkar, dari sudut perbuatan. Mudahnya kita tidak berasa selamat dengan rasa bahawa aku beriman, mesti aku akan lepas daripada azab hari kiamat ni. Bahkan ada juga orang beriman yang rasa, aku beriman, aku pasti akan dapat syafaat, so tak ada masalah. Jadi itu bukan gambaran keyakinan yang sebenarnya. Keyakinan yang sebenarnya apabila kita mengimani, kita berusaha melaksanakan apa yang kita pegang ataupun yang kita imani. Ada soalan yang lain? InsyaAllah kalau tak ada soalan, mana kita hampir 2 jam subhanallah membahaskan pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan, keberkahan. Kita sambung insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Jadi saya jemputlah tuan-tuan dan puan yang mungkin belum masuk dalam channel, dia masuk supaya kita akan update lah semua perkembangan dalam channel itu insyaAllah. Allah Ta'ala berkali hadza wa astagfirullahaladzim. Baik datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berkata dari sendiri.